Info yang Amin nak sampaikan dalam video pada kali ini mungkin memberi sedikit kabar berita gembira, terutama sekali kepada kategori bujang, yang mana semakan menunjukkan untuk kategori bujang telah pun boleh mula semak di platform sara.gov.my berkaitan dengan kelulusan untuk SARA 2026. Telah pun terpapar amaun yang diluluskan untuk bulan pertama, terutama sekali untuk bulan Januari 2026 ini. Tapi harus diingatkan, tarikh bermulanya program kekal pada 16 hari bulan Januari, bermakna penggunaannya hanya boleh dilakukan bermula daripada 16 hari bulan Januari 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, sebelum ini bermula daripada 8 hari bulan Januari untuk kategori isi rumah dan juga warga mas tanpa pasangan, mereka dah boleh mula menyemak di platform SARA, iaitu di sara.gov.my berkaitan dengan kelulusan untuk SARA 2026, terutama sekali untuk bayaran bulan pertama. Dan diperkatakan sebelum ini untuk kategori bujang hanya boleh mula menyemak bermula daripada 15 hari bulan Januari dan penggunaannya bermula daripada 16 hari bulan Januari. Walau bagaimanapun, semakan menunjukkan bahawa sekarang ini status kelulusan untuk SARA bagi bujang telah pun boleh disemak menerusi platform sara.gov.my. Telah pun tertera amaun bulan pertama beserta dengan tarikh bermulanya program, iaitu bermula daripada 16 hari bulan Januari 2026 sehingga 31 hari bulan Disember 2026. Harus diingatkan sekali lagi, penggunaan hanya boleh mulai dilakukan bermula daripada 16 hari bulan Januari 2026. Jangan nanti pada esok hari ataupun pada hari ini ada yang cuba hendak menggunakan amaun tersebut kerana masih lagi belum boleh digunakan. Kerana Imin pasti ramai yang akan cuba walaupun dah diberitahu tidak boleh digunakan lagi, hanya boleh semak terlebih dahulu, penggunaannya tetap bermula 16 hari bulan Januari. Hanya untuk kategori isi rumah dan bujang warga mas batang kara saja yang dah boleh mula guna bermula daripada 9 hari bulan Januari. Untuk kategori bujang ini hanya bermula daripada 16 hari bulan Januari 2026. Okay, sebagai rujukan untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun ini, ada dua amaun yang berbeza yang boleh anda terima ataupun boleh diluluskan untuk SARA 2026 ini. Yang pertama amaunnya adalah RM50, yang kedua amaunnya RM100. Jadi untuk bujang sebagai contoh yang berada dalam data e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar sehingga 31 hari bulan Oktober 2025. Ingat tu, semakan yang dilakukan adalah pada 31 hari bulan Oktober 2025. Kalau nama anda dalam e-Kasih sewaktu semakan pada tarikh tersebut dilakukan, menunjukkan anda disahkan statusnya sebagai miskin ataupun miskin tegar, anda layak untuk terima RM100 setiap bulan untuk kategori bujang ini. Manakala kalau katakanlah anda kategori bujang tetapi dalam e-Kasih tidak disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, anda hanya layak untuk menerima RM50 setiap bulan. Bermakna untuk bulan pertama ini bulan Januari RM50, bulan Februari dan bulan-bulan yang berikutnya nanti adalah RM50 juga, sehinggalah kebayaran bagi bulan Disember 2026. Bagi mereka yang kalau katakanlah nama hanya disahkan dalam e-Kasih sebagai miskin ataupun miskin tegar selepas 31 hari bulan Oktober 2025, buat masa sekarang ini anda akan terima atas kategori yang bukan e-Kasih miskin dan miskin tegar. Sewaktu bayaran fasa kedua nanti, barulah anda akan dinaik taraf menjadi penerima atas kategori e-Kasih miskin dan miskin tegar. Jadi sekali lagi diingatkan untuk bujang 21 ke 59 tahun ini semakan dalam platform SARA, iaitu di sara.gov.my, telah pun boleh dilakukan, dah tertera berkaitan dengan kelayakan, dah tertera amaun bulan pertama sama ada RM50 ataupun RM100, dah tertera di situ tarikh bermulanya program iaitu pada 16 hari bulan Januari 2026 dan tarikh berakhirnya program 31 Disember 2026. Penggunaannya hanya boleh mulai dilakukan bermula daripada 16 hari bulan Januari 2026
Dan harus diingatkan, baki dalam MyCard anda itu jika tidak digunakan akan sentiasa diaccumulate, dikumpul, dibawa ke bulan-bulan yang berikutnya, tapi anda harus habiskan sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2026. Jadi tak perlu tergesa-gesa rancang penggunaannya dengan sewajarnya. Disarankan untuk beberapa minggu ke depan ini, kalau tiada keperluan mendesak, tak perlu lagi beli gunakan SARA ini. Beri peluang kepada mereka yang benar-benar memerlukan terlebih dahulu, kerana ramai sebenarnya yang telah pun menunggu bagi menggunakan SARA untuk bulan pertama ini. Jadi bagi peluang kepada mereka yang berada dalam keadaan terdesak untuk dapatkan barangan keperluan asas untuk menggunakan SARA mereka terlebih dahulu. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.